Okay, hai, Assalamualaikum. Depan aku ni ada satu portable lithium electric angle grinder yang harga dia bawah RM50. Korang boleh dapat satu biji angle grinder mini ni untuk kerja-kerja DIY. Selain tu korang boleh check dekat back produk, aku dah tag juga ada drill. Okay, jom kita nak review dengan harga RM50 apa yang korang boleh dapat daripada ni. Dia akan bagi korang satu set mata untuk keselamatan korang, manual book, ni free glove. Lepas tu korang akan dapat charger, 2 biji bateri. Ni grinder dia. Jom kita tengok. Ni grinder dia. Lepas tu dia akan bagi korang 2 mata untuk potong besi. Mesin ni juga boleh digunakan untuk grinding, untuk buffing, untuk potong marble, untuk kertas pasir, untuk macam-macam lah. Nanti aku akan tag segala mata dia. Korang boleh beli dekat back product, okay. Lepas tu dia akan bagi korang satu ni Allen key untuk korang buka mata dia untuk pasang, okay. Korang tarik ni, nampak tak ni? Korang tarik, korang boleh pusing. Okey, lepas tu korang boleh masukkan mata pemotong besi ni untuk potong besi lah. Ni untuk kerja potong besi saja sebab dia bagi 2 saja. Nanti aku akan tag mata-mata yang lain, okey. Lepas tu korang pasang balik skru ni kat sini. Korang ikat pakai Allen key yang dia dah bagi ni sampai ketat. Okey, korang ikat sampai ketat. Lepas tu korang tolak balik mata ni dan boleh digunakan untuk memotong besi. Okay, sekarang aku nak test potong besi. Kat tangan aku ada besi, jom kita try potong, okey. Nak guna dia, korang tolak je macam ni. Ni dah jalan. Motor dia power Okey, bagi aku motor dia cukup power untuk potong besi, untuk grinding, untuk potong marble. Boleh pakai mesin mini grinder ni. Kalau korang nak grab, korang boleh check dekat back produk yang aku dah tag tu. Hanya 40 lebih, tak sampai RM50 pun korang boleh dapat satu mesin mini grinder ni, okey. Untuk kerja-kerja DIY korang. Korang check out cepat untuk diskaun subscriber aku, okey. Assalamualaikum. Bye.